Business part time 2 jam sehari untung 5,000 sebulan. Korang nak tak? Kalau korang nak, komen nak kat ruang komen. Macam mana tu? Orang masih bekerja dan dapat buat pendapatan sampingan yang boleh untung 5,000 sebulan. Tengok video ni sampai habis. Save video ni supaya tak hilang dan dapat tengok berulang kali. Kau mesti tertanya-tanya kan, betul ke bisnes ni hanya 2 jam sehari yang boleh untung 5,000 sebulan? Boleh sebenarnya kalau korang nak. Dan Dennis ada sahabat yang dah buat secara part time 2 jam sehari boleh untung 14,000 sebulan. Banyak kan? Bisnes apa yang diorang buat ni? Yang penting bisnes ni tak perlu buat live, tak perlu bayar iklan, tak perlu keluar rumah ke sana sini, dan tak perlu paksa-paksa orang untuk beli. Untung 24,000, 15,000 sebulan memang tak ada masalah. Kalau korang nak tahu apa bisnes Dennis buat ni, hanya part time saja tau. Spend 2 jam sehari, kita boleh setting macam-macam menu. Orang boleh datang cari kita, tak perlu susah-susah nak paksa orang datang beli barang. Tunggu saja orang datang cari kita. So nak belajar teknik ni kan? Cepat. Pergi kat profile Dennis, tekan kita bersahabat, follow Dennis dan pergi kat profile link di bawah. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dan bagi tip macam mana boleh jana income 5,000 sebulan hanya dengan part time. Let's join Dennis.